Daripada RM50 dapat RM5. Daripada RM100 dapat RM10 kan. Orang top up RM20 you dapat RM2 kan. So kumpul tu, income tu jadi income you yang tak berhenti-henti. Selagi orang top up. Okay. Maknanya benda ni adalah sesuatu bisnes yang cukup cantik. Maknanya you buat apa bisnes pun tak kisahlah. Apa saja bisnes, apa sama ada you kerja ke dengan kerajaan, you kerja dengan pihak swasta ke, you kerja sendiri ke, you duduk rumah ke, student ke, you kerja di mana-mana saja. Tak kisah. Kerja kilang ke, whatever, kontraktor ke, kontrak you kerja kontrak pun. Okay. So you memang ada handphone. So bila you ada handphone, selagi orang top up, selagi itu duit masuk kat you. Guna handphone macam biasa tapi duit masuk. Tak berhenti lah. Okay, macam siapa nak kat sini saya share satu ilmu baru. Okay, selama ini kita pakai handphone. Setiap hari kita pakai handphone. Okay, tapi handphone saya masuk duit. Handphone saya guna tapi dia masuk duit. You all nak tak saya share macam tu? Bagaimana kalau you pakai handphone tapi handphone you masuk duit kat you? Tak berhenti masuk duit. Selama ini you pakai handphone tapi handphone you tak mahu kebaikan pada you. You just pakai handphone untuk sokmek, untuk berhubung macam tu saja. Jadi saya ajar kat you bagaimana cara supaya bila pakai handphone tu bawa duit pada you. Kalau selama ini kita pakai handphone tak dapat apa. Okay? Selama ini kita selalu buat satu bisnes yang kita buat tu, maknanya apa pun kita buat tu kita kena ada handphone. Okay. So tapi handphone kita tu guna untuk bisnes tu. Okay, untuk bisnes tu. Kalau bisnes tu jalan elok, eloklah bisnes you. Tapi bukan duit daripada handphone tu. Pakai handphone je. Tak payah ada benda lain. Pakai handphone je. Macam mana caranya? Handphone tu buatkan kita terpaksa membayar. Kita terpaksa bayar. Kita bayar setiap kali kita top up, kita bayar. Setiap kali kita nak guna, kita bayar. Kan? Setiap bulan tu kita kena top up. Kita top up supaya kita dapat guna handphone tu. Ada line dia kan. Kita boleh guna dengan SMS dia. Kita boleh guna data dia untuk internet. Boleh Google sana, Google sini kan. Boleh tengok YouTube, boleh tengok movie semua kan. Macam tu. So ini adalah satu plan yang cantik. Okay, plan ni tentang handphone je sebenarnya. Tentang singkat je sebenarnya, bukan handphone. Singkat handphone canggih macam mana pun. Kalau you tak ada line, tak ada guna kan. Tapi ni ada line kan. So line pun hebat. Line pun kita gunakan line Digi. Okay, so line Digi ni tak payah susah hati. Memang dia punya coverage memang bagus kan. Kenapa saya kata bagus? Sebab zaman saya dulu, saya kerja dulu. Okay. Masa saya dalam advertising world. Okay. Kata melibatkan orang-orang yang overseas punya graduate lah, graduate and then banyak bangsa asing, China, Inggeris, kata macam-macam orang kan dalam dunia kita tu kan. Okay. Tapi most kawan-kawan saya, klien saya semua pakai Digi. Mostly pakai Digi kan. Saya je pakai Maxi masa tu kan. Saya je pakai Maxi. Boleh semua pakai Digi kan. Masa tu kalau orang tu pakai Digi, main business lah kan. Sebab Digi ni dia punya coverage luas. Okay. And then dia punya kelajuan tu tinggi. Okay. Masa tu lah zaman tu. Sekarang semua dah canggih kan. So bila apa yang saya buat sekarang ni, kenaan dengan business SIM card ni yang menggunakan line Digi ni, saya cukup terkesan lah sebenarnya kan. Saya cukup, bila saya tahu dia line Digi, saya pun wah, macam tu dah. Maknanya wah, betul lah. Okey lah. Dah betul lah tu. Tak payah susah lagi lah. Punya line dah betul lah tu. Line dah betul. Okay. So bila saya check dia punya line, dia punya coverage dia very good. Maknanya kalau kat kampung pun dapat, kat balik kampung, jauh dalam kawasan kampung sana pun dapat, di dusun pun dapat kan, pergi pula area lain pun dapat juga. Wah, saya lagi confident dan saya lagi suka nak cerita dengan you all. Saya lagi suka nak cerita kan. Belum cerita lagi, duit masuk lagi. Okay, so sekarang selama ini kita bayar. Setiap bulan kita bayar RM50, RM100, RM80, ada yang beratus-ratus pun ada. Okay, ikut family punya plan lah kan. You bayar tak apa-apa pun. Okay, tak apa-apa. Okay, you bayar sebulan, you bayar RM50. Okay, setahun dah ada RM600 di situ. Okay, so RM600. 10 tahun lepas tu RM6,000. Berapa lama dah kita pakai handphone ni kan. So you tengok balik berapa lama dia pakai handphone.